69 kupang. Ya. Itu kabel apa? Lighter aku lupa bawa guys. Hop. Aku lupa bawa lighter. So kita ambil lighter. Ayak tu, ayak penting tak. Kena Red Bull ke. Ni apa ni? Red Bull. Nescafe lah. Nescafe cun. Lighter satu. Kriket. Kriket. Anda telah menerima RM6.30. RM6.90. Ini ya? Boleh? Berapa? 69. 69 kupang. Ya. Itu kabel apa? Air pancing lah. Oh, panci. Buat video pancing. Anda telah Okay. Maksudnya? Alright, thank you. Bye. dari tajuk. Alright geng, Alhamdulillah kita dah sampai dekat spot. So tengok hari ni spot kapit hijau. Memang nice lah. Yang ni kalau ada meletup memang sempoi. Kapit hijau punya letup, hampa tahu lah mana geng-geng player haruan kan. So papa Red Bull. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So untuk spot ni kita pakai apa? Nak pakai soft rock apa guys? Yang ada kaki ke? Pakai apa? Ni boleh kot. Okay, so jom kita set up, kita mancing. Alright, jom let's go. Okay. So untuk setup aku hari ni, aku menggunakan reel daripada U-Pro Breaker X dan aku pair dengan rod daripada EXP yang ni Firestone CG. Dia punya poundage 716. Untuk umpan aku pakai soft rock. Mainline 15 LB, leader 20. So ini aku first time nak pakai reel ni. Okay. Sebab apa? Sebab reel baru sampai. Jom kita try tengok setting dulu. Free. Macam biasalah reel baru. Oh, laju. Okay. Breaking kita try nombor 4. So jom, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Putus. Meletup geng. Astaghfirullahaladzim. Gawat lah. Tali lama lah. Tapi memang tali ni aku ambil daripada reel yang lama. Aku salin masuk sini. Putus mat. Tak pasal-pasal kita ikat baru. Tak apalah, jom. Hei, buah naya. Leader baru dah siap ikat. Kita try pakai soft rock besar tak. Try soft rock warna biru.
Snap ni ketat pula. Okey, jom. Ayo, naya. Bismillahirrahmanirrahim. Nak orang putih lagi weh. Aduh. Uish. Ya Allah ya Tuhanku, pasal podo tali ni. Ada apa-apa yang tak kena ke? Kenapa? Ya Allah, problemnya. Weh, 2 kali lah ni. Aku dah mula tak ada mood lah ni. Nak ayam tu. Putih. Putih weh. Ada bergesek dengan apa-apa ke tadi? Terbang banyak sikit. Putih. Tali reput cok. Aduh, aku dah tak buat tali spare. Okey. Kita try buang lagi. Tali reput kau weh. Ni okey. Wah, ikat lidah baru. Let's go. Siap dah lidah yang baru. Kita cuba lagi. Tadi dah tak ada, kita pakai soft rock warna putih pula. Hei, 2 ekor dah cukai. Tak mengai lagi cukai dah. Ayo, dugaan apa ni ya? Aku rasa ada gorgon nak naik ni. Okey. Tak tahu lah dengan tali reput macam ni boleh naik tak dia naik. So jom lah. Let's go. Kita mancing. Ni macam mana? Masih dikira first cast ke? Okay, first cast of the day. Tak putih. Tapi tu lah, bihun mak dah. Kita cuba lagi. Putih balik mak, taubat lah. Aku dah tak ada mood lah nak mengai. Ya Allah ya Tuhanku, apa dosa aku hari ni, ya Allah. Putih weh, aku rasa betul tali ni problem ah. Aku dah buang banyak kot. Gila apa? Biar betul weh, reput kenapa ni? Ada cincin problem ke? Ada cincin problem ke guys? Ni okey. Ni atas bawah okey. Okey. Ni okey. Okey je, cincin semua, ring semua cantik. Memang problem dia dekat tali ke? Aku dah buang banyak kot. Weh, 3 ekor weh soft rock aku cukai, mancing tak lagi. Jadi apa tak tahu. Apa yang problemnya ni? Tali kot no, memang tali lama ni. Jom lah, last kita try ikat lagi sekali. Kalau sama kot, kita gerak balik lagi. Ikat lidah lagi, jom. Alright, lidah yang ketiga dekat sini. Tanpa mancing, dah siap. Jom, kita pakai lagi satu. 3 soft rock dah. Cukai. Mengai dok pun. Cuba lagi. Tak apa, jangan apa orang kata apa? Jangan putus asa kan. Apa cerita kan?
Okey, jom kita sambung mancing mencari secebis strike. Yang ni gentle lah, putih lagi balik. Gentle. Okey, jom sambung mancing guys. Wah, hari ni cuaca cantik tau. Dengan beranginnya. Sempoi. Nak miara ni dia tak susah tapi kena rajin. Sebab kadang dia ada kat situ. Tapi dia tak mau makan. So kita kena pujuk sampai dia ambil. Kadang dia ada. Dia diam, dia tengok je umpan lalu. Dia tak mau ambil. So kena rajin lah pujuk dah. Ui, tak kena. Dah ada kat situ, dah kata dah. Kat mana ada lari? Bala tak kena. Dua kali dia ambil tak kena. Kapit hijau pula. Ada lagi. Alhamdulillah. Ada saiz okey. Alhamdulillah guys. Harun yang pertama, tak sia-sia ikat lidah. Okey. Alhamdulillah saya elok. Mantap. Makan kat kapit hijau memang surah. Okey, alhamdulillah. Sejom kita cari next. Okay guys, so kita pindah spot yang kedua. Okay, kat sini clear sikit, kita boleh duduk kat sini lah. Tapi boleh tahan kot daun-daun ni. Okay, spot yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. First cast. So sekarang dekat spot yang ketiga. Parit yang sama, cuma kita ke depan sikit lah. Semoga ada mana-mana mencari ikan yang kedua. Ni lorong-lorong sawit macam tu, kita try tengok. Okay guys, dah nak maghrib dah. So dapat sekok je hari ni. Tapi macam-macam dugaan lah. Okay, so yang mana baru jumpa channel aku ni, selamat datang ke YouTube aku, channel Mewcaster. So jangan lupa support aku geng, sebab aku dah lama dah tinggal YouTube ni, sini baru nak aktif balik. So jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, okay, like, share dan jangan lupa komen. Okay, so bapa kita jumpa di next video. Semoga hari lain kita menggasak. Ciao.